sana pergi sini, datang ni berlomba juga kita. Oh ya. Yeah. So hari ni kita nak pergi mana? Kita nak balik kampung. Okey, kampung tu kat mana? Dekat Biadar Asia kan gitu. So kita tengah tunggu Grab. Biasalah kan. Doa-doa lah Dija supaya boleh beli kereta nanti sendiri. So tak ada lah nak tunggu-tunggu Grab lama-lama ni kan. So kita faham je Grab memang lambat sebab mungkin jalan jam dan sebagainya. So kita tunggu je lah. Okay, so stay tune ya. Sas kita nak pergi kubur arwah saya. So nantikanlah ya. Okay guys, so Dija dah done, dah selesai dah kemas kubur arwah ayah dan arwah abang Dija. So Dija nak on the way balik lah. Biasalah kita ambil angin dulu kan. Macam tu. So Dija lupa bawa pecakat sampah. Dia memang banyak lagi tempat yang Dija nak buat. So biasalah main kubur tak payah berhias. So kita barai je hari ni. So kita pun dah nak balik. Saya harap ni lah kan bersih lah. Tak ada daun-daun tumpah dah. Tak ada daun-daun apa, cakak-cakak dah. Dah bakat-bakat dah sikit. So kita dah nak balik. Sebelum terlupa, Dija minta maaf. Dija minta maaf sangat-sangat sebab hari yang Dija buat video first tu, yang balik Grab tu, Dija balik-balik memang Dija out, tidak letih dah sebagainya, puasa. So Dija tak ada buat habis konten tu. So Dija akan selit-selit dalam konten ni mungkin dekat first video ku. Okay, so jom nak balik. Bye-bye pak, bye-bye bang, selamat raya. Nanti dia datang lagi. So rumah dia je tak jauh pun, dalam 1 km tu kot. Tak ada lah, berapa meter lah, dalam 300 meter, 400 meter itu. Okay, jom kita balik rumah. Dia dah sampai rumah and then dia nak kemas rumah pula kan. Biasalah raya macam ni. Dia ada lah hot ni.
So tadi dah lak dah kursi, so kita nak susun kursi pula. Okay, jom, let's go.